Pasal untuk pergi travel dah sampai. Paling penting kita stock up dulu Pampers Noah. Crumby ke apa crumble lah. Aku tengoklah apa aku beli. Hari tu I pergi Paroi, pergi kedai yang untuk beli makanan-makanan ready to eat. Tapi mahal. So I terus order online. This one I jumpa kat TikTok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nasi lemak. I baca komen semua cakap sedap and murah. It comes with the sambal. So ikan bilis dengan kacang-kacang. Nanti nak pergi bercuti duduk sana 9 hari. Takkanlah 9 hari nak makan nasi lemak je kan. 13, 15. Ada 15 lauk. Mama nak tengok tak nak order apa? Ada 15 lauk. Kali ni I nak travel with my brother. Dia settlekan makanan baby, I settlekan makanan orang dewasa. Ada masak lemak ayam, sup daging masak kurma, ayam sambal, kari daging, asam pedas daging, rendang daging, rendang ayam, ayam masak merah. Confirm tak bosan sebab lauk dia berbeza-beza. Next, I bought masak lomak salai. I pergi kedai kat Paroi tu pun. Tada! Ini waktu kita orang pergi Pukok hari tu, kita orang beli juga yang ni. Memang sedap. Ni I beli 4. Daging lembut and kuah pedas. Nasi putih basmati. Antara banyak seller, I jumpa yang paling murah ni. Nasi putih basmati 8 nasi putih. So kita tinggal nak packing je. Let's go, bye-bye.